Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni pagi ni di Baitul Jannah ada lori siput nak datang. Nak tengok jap. Itu dia lori siput. Jarang lori siput naik ni. Last lori siput naik sini waktu arwah mak lah, bina bangunan. Adalah dia naik. Ni dia naik balik. Tenang. Terima kasih banyak. Anak ambil aca. Oh tu aca. Okey, jadi hari ni lori simen ni dia datang, kita bawa ke Baitul Jannah untuk kita buat jalan. Kat sini adalah kawasan yang paling kritikal lah, tapi sayangnya kita hanya boleh buat sebanyak 3 meter. 3 meter ni dia ada satu istilah untuk konkrit-konkrit ni. Dia satu amount lah, simen tu sebanyak 3 meter. Jadi kita hanya ambil 3 meter, sedangkan kapasiti lori ni adalah sebanyak 5 meter. Jadi tak banyak pun. Yang kita letak ni hanyalah kawasan-kawasan kritikal yang di mana simen tu jalan tu sangat berbatu dan teruk lah. Jadi kawasan ni di mana kalau ada orang yang datang ke Baitul Jannah nak hantar sumbangan ke apa, dia komplain. Katanya dalam Baitul Jannah ni agak teruk. Jadi kita usaha juga. Dan duit ni kita ambil daripada sebahagian daripada wang-wang syubhah. Wang-wang syubhah ni macam mana? Mungkin macam EPF yang tak patuh syariah, saham ataupun seumpamanya kan. Ada orang dia nak test market untuk beberapa akaun saham yang tak patuh syariah untuk belajar. Bila dapat untung,
dia tak nak belanjakan pun duit tu. Jadi dia nak salurkan kepada madrasah-madrasah, atau seumpamanya boleh melalui Baitul Jannah kita akan buat jalan, kita akan baiki tandas dan seumpamanya. Jadi kalau ada yang rasa ada keperluan sebegitu, boleh hubungi kami insya-Allah. Jadi terima kasihlah kepada yang menyalurkan wang cubahah dia untuk kita buat jalan.